jadikan saya duduk rumah je semalam. Okey, kat sini lah. Apa ditunjal-tunjal tu? Orang dah sampai sekarang dekat Simpang Pulai. Hello good people, selamat datang ke channel Putaran Siklus. Dan kalau ini pertama kali korang datang ke channel ni, aku nak minta tolong sikit lah. Aku nak minta tolong untuk subscribe channel ni, like video ni dan juga sharekan video ni. Selamat menonton. Good morning riders. Morning awal tau. Lalu tu hari Ahad. Jom kita merayau-rayau hari ni. Ke mana sajalah kita orang nak pergi berdua ni kan. So pada pagi Ahad ni, ini dalam pukul 7 suku pagi. So kita orang akan bergerak ke Ipoh Perak. Dan ride kali ni bukanlah tujuan untuk bersia-sia, tapi ride ini adalah ride yang ada tujuan lah. Ada sesuatu yang aku kena dapatkan. Jadi jangan lupa tengok vlog ni sampai habis. And jom join sekali dengan kita orang dalam episod mencari barang. Kita orang pun dah sampai di pit stop pertama, iaitu Petron Rawang. Kita nak isi minyak dan juga of course lah nak isi perut. Apa tu? Tengok kerja. Lah, come on lah. Ahad pun tak kerja lah. Tidak ke? Ha? Boring lah you. Makan. Dah makan? Tahu kat mana? Cuba teka. Kan ya? Kita, apa tujuan kita ride man ni? Rahsia. Tutup brand. Apa ya? Apa? Kami pun meneruskan perjalanan dan Alhamdulillah pagi ni cuaca cantik, jalan clear. Lama syahdu oi. Dapatlah aku sekejap dapat tarik laju sikit. Tapi most of the time aku tak buat laju pun. Gila kau, mem kat belakang kot. Baru laju sikit je. B, slow sikit B. Macam mana nak laju? Tapi bagus juga sebenarnya ada alam ni kan. Supaya kita ni sentiasa ingat sikit, sedar diri sikit. Kalau tidak memang jadi monyet lah aku. Asyik nak merembat je. Tapi itulah bagusnya ride dengan mem ni. Dia ada penggera keselamatan. Disebabkan jalan yang memang clear lah dan hari pun cantik, so perjalanan kita orang sebenarnya tak adalah rasa lama sangat. Daripada Rawang ke Simpang Pulai tu, aku rasa dalam sejam 10 minit je kot. Sejam 10 ke sejam 15 minit macam tu je lah. Tahu-tahu dah sampai dah dekat Simpang Pulai punya perhentian. Tapi serius, kali ni perut aku memang dah lapar. Memang dah lapar betul. Sebab pagi tu aku makan sandwich je seketul. Kita ni badan XL pula kan. Mestilah nak kena isi perut sikit. Guys, korang dah sampai sekarang dekat Simpang Pulai. So korang nak pergi ke Ipoh sebenarnya. Ada misi mustahil. Tapi kita lepak minum je. Kita tadi tak ada. Okey. Biar aku cerita sikit kenapa pagi-pagi buta ni kita orang ride mengejut untuk ke Ipoh. So sebenarnya aku ada order satu side box daripada Kawasaki lah. Tapi yang ni bukan baru punya. Sebab kalau baru terlampau mahal. Dan yang ini adalah yang second hand punya lah. Jadi seller bagi tahu aku barang dah sampai dari Jepun. And aku dengan cepat terus cakap on. And pasal itulah kita orang ride hari ni. Barang yang ditunggu-tunggu, yang diidamkan dah pun sampai depan mata. Inilah dia side box daripada Kawasaki. Dan aku beli side box ni daripada Hani, Mr. Chu. Brother kita ni, aku cakap kau memang seorang rider kental lah. Dan dia juga seorang peniaga yang sangat steady. Walaupun dia beritahu aku ada cubaan untuk mengsailang aku,
Namun beliau sangat berintegriti dan juga menepati janjinya kepada aku. Dan nampak dia pun ajar jugalah cara-cara nak pasang. Okey, kita orang dah siap pasang. Jom aku belajar kat korang view penuh motor ni lepas dah pasang sidebox ori tu. Sidebox ni bila kita padankan dengan GV Maxia 5 memang nampak sangat cantik. Dia nampak tajam, nampak solid. Aku teramatlah gembira bila tengok setup macam ni. And aku kena bagi tahu dengan korang, sebenarnya harga yang aku dapat untuk beli sidebox ni sebenarnya amat jackpot. Sebab kalau beli baru, korang boleh tengok sendirilah dekat Shopee, dekat Kawasaki. Kau tahu tak, harga baru dia sangatlah tak logik untuk aku beli. Jadi disebabkan dengan bantuan oleh brother kita tadi, aku pun dapatlah memilikinya pada harga yang sangat masuk akal. Kalau ada brother-brother overseas yang nak beli sidebox macam ni, korang boleh usah. Dia ada post dalam group overseas yang dia jual, dan dia memang bukan scammer, dia memang legit guys. Itulah dia. Kita orang pun dah siap pasang sidebox. Kita orang hati berbunga-bunga, memang gembira. Tapi time ni dah tengah hari guys, dah start panas, matahari dah atas kepala, peluh dah beliak-liak. Jadi kita orang pun decide untuk cepat-cepat balik. Kita orang pun kalau boleh tak nak lah balik sampai rumah malam. Mula-mula ada plan juga nak jalan-jalan Ipoh dulu, tapi mengenangkan balik besoknya kerja, potong steam terus. Jadi kita orang pun bincang-bincang, let's go lah, kita balik terus lah. Kalau lah esok tak kerja, aku rasa mungkin aku dah ajak dah ni wife aku ni terus naik kamera ni. Carilah rumah hotel ke apartmen ke yang murah-murah kan, kita lepak sana semalam. Tapi tu lah, esok kerja lah pula. Tapi tak apalah, asalkan kita dah capai tujuan kita untuk ride ni, itu pun aku dah bersyukur sangat lah. So kita teruskan perjalanan balik kita. Okay, kita orang punya misi dekat Ipoh dah selesai. So sekarang kita dah on the way balik. Memang berpuas hati lah dengan kita punya brother Chu kita tu. Alhamdulillah dapat ditemukan dengan orang-orang yang baik macam dia. So aku doakan semoga brother Chu tu rezeki dia semakin bertambah dan dia punya dapat bisnes yang bagus lah. Sebab dia bagi harga kita dengan harga yang sangat bagus, affordable, and then servis dia pun mantap gila. And siap belanja aku makan lagi. Aku cakap tak payah, aku kamu berebut tadi nak belanja kan. Tapi dia baik, sangat baik. So aku happy gila lah dapat jumpa dengan brother Chu. So pagi kita nak teruskan perjalanan balik. Member penat ni, selamba je follow. Habis Malam kau main awak bersuka dia kan? Penat. Kita Terima kasih bagi saya me time. Malam kau main me time ni awak ya? 10 jam tengok konser. Astaghfirullahaladzim. Baik jadi. Tapi ada lah Ahmad dia nyanyi lagu Sallallahu Alaihi. Oh ya. Ada So tak? kita boleh Ada ni bagi orang sedar diri balik lah. Cubalah jadi macam saya duduk rumah je malam. betul ni, semua ni seluar kerja macam jadi keluar exercise dan jadi keluar ride. Tak patut kan? Patut saya kena belanja awak lah. Seluar ride baru lah. Topi pun asyik pakai topi ni je. Oh wah. Topi dia ni. Oh. Macam ketat. Boleh lah.
Kita beli helmet. Kita beli helmet power kan. Lepas tu kita kongsi lah. Dia tak sama saiz lah. Oh, betul tak? Awak kan besar kepala. Kan. Awak kan kepala besar. Kepala besar, bukan besar kepala. Perjalanan balik kita orang mengambil masa yang agak panjang sikit sebab masa balik tu kereta boleh tahan banyak and kita orang pun tak boleh lah nak mendekan sangat. So tak apalah, asalkan sampai dengan selamat pun dah syukur dah. Cun-cun lah kita orang sampai dekat area KL ni dalam pukul 3 lebih. Sampai je rumah rasa lega tu. Misi berjaya. Yes. Sekarang dah sampai dekat rumah, area rumah. Sampai kat Melawati. Wah, panas. Itu banyak tu balik tadi, tak boleh nak rempit. So tadi kita orang agak bersopan santun lah mengikut laju kebangsaan. Alhamdulillah dah sampai rumah. Sempat sampai sebelum hujan. Ada pesanan? Ada pesan apa lagi? Okay, thank you guys. Okay, Thanks for watching. Thanks for Please watching. subscribe. Subscribe itu gratis guys. Subscribe, comment, like dan share. Okay lah. Sampai jumpa lagi. Hati-hati, bagi tulis. Kita dah terror dah. Okay.